Jangan ikut kata orang luar lah. Pergi jumpa doktor. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izian, umur 37. Saya buat sleeve gastrectomy. Tujuan saya buat bariatrik ni, saya ada masalah berat badan berlebihan. Kaki saya, tumit saya selalu sakit-sakit lah. Tak boleh berdiri lama. Nak beribadat pun terasa susah sikit lah. So saya proceed dengan buat baria ni lah. Semalam saya buat pembedahan dalam pukul 8 lebih. Lepas tu tengah hari tu saya dah sedar lah dari bius. Saya dah boleh bangun pergi tandas lah. So boleh jalan sendirilah tanpa bantuan. Doktor dan nurse banyak bagi support kat saya, bantu saya. Hingga hari ni saya rasa okey lah. Tak ada masalah, komplikasi semua tak ada. Pendapat saya, siapa-siapa yang kat luar sana nak buat bariatrik ni, jangan ikut kata orang luar lah. Pergi jumpa doktor. Bagi saya okey saja buat. Operation pun berjalan dengan lancar, cepat.